kelas yang daripada Abang Nas ni dia certified dengan TikTok kan. Jadi dia apa yang kita belajar tu mungkin lebih selari. Saya memang recommend dan amat saya encourage lah untuk yang orang dari luar-luar semua untuk join ya. Terutamanya business owner untuk join program ni memang sangat bagus lah. Saya nampak ada beberapa kelas saya pernah pergi sebelum ni. Saya nampak yang kelas yang Abang Nas hari ini ni, dia lebih relate dengan real. Dia bukan sekadar macam, mungkin banyak kelas dia cerita teori. Tapi yang Abang Nas ni dia betul-betul, maksudnya bila dia cerita tu, ni masalah yang aku hadapi, macam tu. Jadi kita boleh relate, kita boleh apply. Macam itulah yang saya nampak beza dia. Kalau kebanyakan kelas yang kita join, dia more kepada motivation tau. Kita kena bersemangat hari-hari, kena update content. But how nak buat ads, but how nak buat the content itself tu, kita tak nampak cara dia. But then masuk kelas Abang Nas ni, walaupun harga dia memang murah gila, but the content yang diorang ajar sangat-sangat worth it lah.